Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita untuk episod kali ni. Okay, so untuk korang hari ni harapnya korang sihat-sihat selalu. Okay, macam biasa nama saya Muhammad. Yang mana yang first time tengok video ni, korang boleh scroll dulu kita punya YouTube channel. Korang boleh scroll, yang mana yang belum subscribe boleh subscribe terlebih dahulu. Korang boleh check video-video kita yang sebelum ni. Okay, so untuk video kali ni kita bawakan untuk korang ada barang baru yang kita bawakan khas untuk korang. Rasanya korang dah boleh agak dah bila kita pakai baju tu kan. So hari ni kita nak reviewkan untuk korang. Kita ada untuk baju KL City yang terbaru untuk season 26-27. Okay, macam korang tengok yang ni, saya pakai yang season lepas punya 25-26 punya baju. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita hari ni kita ada launching untuk baju KL City season 26-27. Diorang ada launch dekat Stadium Ceras. Sebenarnya malam ni diorang ada game lawan Kuching. So diorang ada buka, Star Sport ada dah release hari ni jam pukul 3 petang. So kita akan bawa korang ke sana. So korang standby. Let's go. Weh, baik tu. Ni home 26-27. Ni away. Kita cari ada lagi satu sebenarnya. Sekejap. Oh, ni jaket solid juga. So untuk siapa yang nak walk in, korang boleh walk in dekat Star Sport dekat Stadium Ceras. Ni sebenarnya cantik juga. Kalau korang minat yang kalau jenis cerah sikit, korang boleh ambil yang ni lah. Player issue. Dia yang ni cantik sebenarnya. Kalau korang tak nak home dengan away, korang boleh ambil yang ni. Ini goalkeeper tapi rasanya dia nampak lagi cantik lah. Sekejap. Ni korang tengok ni. Yang ni away. Away nampak macam simple sangat. So ini yang goalkeeper kick. Kita lihat. Sekejap, kalau korang nak yang korang nak tanya pasal untuk away, yang ni lah. Ni dia. Wah, tekstur kain, ada logo. Terus bahagian bawah ni macam biasa lah. Untuk player issue memang akan ada detailing. Okay, so let's go. Bye. So ni ambil normal size lah. Ni M. Baik tu. Hei, gila. Ni home. Kalau korang minat yang away, boleh ambil away. Away yang biru tadi simple, tapi maybe kita tak tahu lagi satu ambil warna apa. Okay, ciao. So korang tahu kita beli apa, korang standby. Cantik kan? So dalam 3.30, sekarang jam 3.30. So kita dah selesai dapatkan. So standby, nanti kita reviewkan untuk korang. So inilah dia barang yang kita dapat daripada kita beli dekat Stadium Ceras, Star Sport Ceras. Okay, untuk siapa yang bertanya nak beli dekat mana, kalau korang nak walk in, korang boleh direct terus dekat Stadium Ceras, Star Sport Stadium Ceras, ada dekat bahagian depan stadium. Okay, dan untuk online kita akan update untuk korang dari masa ke semasa lah untuk korang. Untuk yang mana yang berjauhan nak dapatkan baju original item untuk baju KL City, so korang boleh standby, korang boleh stay tune. Kita akan update untuk korang nanti. Okay, so untuk pengetahuan korang, dalam semalam ke beberapa hari lepas dia dah announce dah untuk hari ini diorang ada buka kedai dekat Stadium Ceras tu untuk special release pukul 3 petang tadi.
Okay, diorang dah release untuk baju season terbaru 26, 27, home, away, third kit. Lepas tu third kit goalkeeper, home, away dan sebagainya lah. Dan dia ada promo-promo juga untuk baju yang season lepas. So untuk tadi apa yang kita dapatkan, korang rasa kita grab apa? Korang rasa kita grab home ke, kita grab away ke, kita grab apa? So inilah dia yang kita dapatkan sebentar tadi. Okay, first kita keluarkan item yang pertama dulu. So kita ada untuk baju home KLCT 26-27. Mari kita lihat. Okay, so untuk siapa yang bertanya pasal harga, kita tunjuk dulu untuk korang. Untuk Star Sport, yang ini adalah yang player issue lah. Okay, datang dengan harga dia serendah RM149 sahaja. Nampak? Kalau korang pergi kedai ataupun korang beli online, memang release dia RM149 lah. Okay, untuk player issue, yang ini adalah yang player issue lah untuk yang season terbaru. Yang ni depan dia lah. Kita bagi korang tengok dulu sebelum kita rungkaikan apa yang ada dekat detailing. Yang ni depan dia. Dia ada vibe-vibe macam mana? Cuba korang tengok. Dia ada vibe macam tim luar sikit lah. Ni depan. Begitu. Yang ni bahagian belakang. Okay, so kita akan start dengan bagi tu kat korang dia punya collar. Okay, dia punya bahagian collar dulu. Tapi sebenarnya cantik tau. Kalau korang tengok betul-betul memang serius cantik. Yang ni dia punya tagging. Okay, tagging Star Sport dan juga KLCT punya logo. Yang ni dekat bahagian dia punya collar. Dia bukanlah pakai round neck. Korang boleh tengok dia punya detailing collar. Okay, dekat sini ada cool dry, premium fit tee. Untuk baju yang ni, nanti kita akan suggestkan korang macam mana korang nak purchase. Adakah korang perlu turun size, adakah korang perlu naikkan size. Okay, kita akan bagi tahu kat korang. Korang boleh tengok video ni sampai habis lah. Okay, so yang ni depan dia datang dengan logo sama juga macam yang season lepas. Okay, dia punya logo jenis timbul macam ini. Okay, korang boleh rasa dia punya permukaan. Logo Star Sport, logo Star City. Untuk sponsor depan seperti yang season lepas juga, ada logo dekat depan. Korang boleh rasa dia punya detailing. Nampak? Kita depan-depan sikit bagi korang nampak. So ni depan dia. Dia punya kain, untuk kain dia depan dan belakang menggunakan kain yang berbeza. Korang boleh tengok tekstur dia. Nampak tak? Okay, yang ni bahagian depan. Nampak sikit dekat kamera. Ni depan, yang ni bahagian belakang. Tekstur dia berbeza lah. Okay, untuk siapa yang tanya pasal kain dia macam mana. Okay, so selesai kita tunjuk pasal tekstur. Dekat bahagian tepi ni, kiri dan kanan baju dia ada juga mesh. Untuk siapa yang tengok kita punya video review yang Star City yang lepas pun, korang boleh nampak dia pakai detailing mesh untuk bagi pengudaraan supaya tak mudah panas. Okay, lepas tu dia ada piping warna biru. Untuk yang home ada piping warna biru kiri dan kanan baju. Untuk bahagian bawah ada detailing City Boys. Korang boleh tengok ni, City Boys. Dan satu lagi kita ada untuk yang detailing ini, rasanya dia memang buat special untuk yang player issue. Dan setakat ni baru keluar hanya untuk yang player issue sahaja. So untuk siapa yang nak fans issue macam yang season lepas, kita ada player issue. Harga retail 149. Untuk fans issue harga retail dia RM89. So untuk yang player issue untuk season baru ni, baru ada player issue sahaja. Korang boleh standby lah. Yang mana yang nak fans issue maybe lambat sikit. Okay, so ni detailing. Nampak? Kuala Lumpur City Football Club 26-27. Inilah depan dia. Cantik lah bagi saya. Untuk yang ni dia ada vibe-vibe macam Atletico sikit. Dia ada vibe-vibe Atletico sikit. Kalau korang minat Atletico, korang boleh beli colorway yang ni pun cantik. Nampak? Baik tu. Okay, so ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia kosong sahaja macam ini. Okay, dia ada yang beranggapan macam belakang dia ada stripe kan. Tapi sebenarnya belakang dia tak ada pun. Belakang dia putih, lepas tu bawah ada warna merah. Kalau korang nak buat name set, korang boleh buat name set juga dekat Star Sport, dekat Stadium Ceras. Ini dia punya bendera dekat bahagian belakang. Okay, so ini adalah untuk yang home. Okay, kalau korang minat yang home boleh beli yang home. Kalau minat yang away boleh minat yang away. Kalau korang minat yang lain pun korang boleh check juga sebenarnya. Okay, so selesai kita reviewkan yang home. Next kita akan reviewkan untuk korang. Korang cuba teka kita beli away ke tak?
Ataupun korang rasa kita beli apa? Okay, so kita tengok sama-sama apa yang kita dapatkan untuk item yang seterusnya. Untuk item yang seterusnya kita ada kita beli goalkeeper punya kit untuk yang home. Korang tengok ni, cantik tu geng. Kita bukan tak nak beli yang away tau. Cumanya lepas je kita godek-godek baju tu kan, lepas tu kita tengok kalau away tu sebenarnya cantik juga, sebab dia datang style sikit, datang dengan logo dia, semua detailing dekat bahagian tengah, bukanlah bahagian kiri dan kanan macam biasa. Okay, kalau korang nak dapatkan yang away, korang boleh purchase yang warna biru. Itulah untuk colorway yang away kalau korang nak. Dan ni kita purchase yang goalkeeper home. Korang tengok ni, kita purchase yang ni sebab dia lagi, bagi saya dia lagi menarik di mata saya. Tapi kalau untuk korang mesti pilih yang mana satu. Cuba komen korang pilih yang mana. Okay, so ni depan dia. Dia cantik lah. Bagi saya, saya ambil yang ni sebab dia cantik. Nampak? Dia ada corak sikit. Kalau macam yang away tu nampak simple. Tapi kalau korang jenis yang minat simple dan nampak macam look nice sikit sebab logo dia bagi tengah, korang boleh ambil yang away lah. So kita reviewkan dulu untuk korang. Ni lah design depan dia. Ni design depan untuk goalkeeper. Yang ni bahagian belakang. Alright. So kita tunjuk lagi sekali harga dia berapa untuk goalkeeper. Goalkeeper pun sama juga. Harga dia untuk play issue sama 149 macam yang play issue. Okey, yang player pakai, bukan keeper lah, yang player pakai. So ini depan dia, dekat bahagian collar. Korang tengok sendiri dia punya bahagian collar. Okey, saya ambil size yang sama juga. Yang sebelum, yang home tadi saya ambil sizing M, yang ini pun saya ambil sizing M juga. So ni depan dia punya detailing. Kain dia ringan tau. Untuk logo Star Sport. Okay, korang boleh tengok sendiri dia punya logo. Dia punya logo KLCT. Lepas tu yang ni dah dia punya design. Cantik kan? Cantik kan? Sebab tu kita dapatkan yang goalkeeper home ni, sebab dia cantik. Ni depan ada sponsor macam biasa di BKL. Dekat bahagian bawah untuk player ni ada Kuala Lumpur City FC. Yang ni bahagian belah kiri, KL City Boys. Yang ni pula yang bahagian belakang dia. Sama jugalah, kita ada logo bendera dekat sini, jenis timbul. Lepas tu yang ni belakang dia kosong saja. Untuk kain, depan dia pakai kain lain, belakang pun dia pakai kain lain. Dia ringan lah. Okay, senang cerita untuk baju Star Sport, baju KLCT ni dia ringan. Okay, so kalau korang purchase home saja ataupun away saja, ataupun korang purchase yang goalkeeper. Kalau korang tanya saya, the best combo is korang beli yang home tadi, lepas tu korang combo dia yang ni, goalkeeper kit ni. Cantik tu. Okay, so anda kata kalau korang minat dapatkan, harga dia original item serendah RM149 sahaja. Korang dapat yang play issue sebiji macam player pakai. So anda kata kalau korang minat untuk dapatkan, korang boleh, yang mana yang dekat boleh walk in dekat Star Sport Stadium Ceras, ataupun yang mana yang berjauhan, nanti kita akan bagi tahu kat korang yang mana, macam mana korang nak beli secara atas talian. Okay, so korang boleh beli dan korang standby lah kat rumah tunggu barang sampai. Okay, so sebelum kita menamatkan sesi video kita untuk kali ni, so kita akan tunjuk kat korang untuk look dia, untuk yang home dengan yang away. Oh lupa lah. Sebelum tu, kita macam biasa kita akan pakai dulu. Kita akan bagi korang tengok macam mana dia punya detailing dekat badan, untuk korang mudah pilih sama ada korang nak purchase macam mana. Okay, so untuk siapa yang bertanya pasal sizing, korang boleh ambil normal size yang korang selalu pakai saja. Macam saya, macam yang korang tahu, kita selalu pakai baju biasa untuk Star City. Untuk Star Sport kita pakai sizing M, sebab cutting dia cutting normal saja. So yang ini pun saya pakai sizing M juga. Jom kita tukar yang home dulu. Lepas tu kita akan tunjuk kat korang yang goalkeeper lah macam ni. Ini adalah untuk yang home. Untuk siapa yang berminat untuk dapatkan yang home, ini saya pakai sizing M. Size yang selalu saya pakai baju biasa sizing M, saya terus ambil sizing M untuk baju ni. Walaupun dia play issue, tapi dia punya cutting adalah cutting normal, sama macam baju Star City. Dan juga untuk yang Kuching City, korang boleh ambil normal size. Yang depan baik kan?
Macam Atletico tu. Macam Atletico. Tapi ini adalah KL City FC. So yang depan, bahagian belakang macam ni. Okay. So next kita akan bagi korang tengok untuk goalkeeper kit macam mana kalau kat badan kan. Right, standby. Ini kalau korang purchase yang goalkeeper lah. Korang tengok. Macam mana? Korang dah macam susah nak pilih ke? Dah susah nak pilih ke? Home, away ataupun yang goalkeeper kit. So korang boleh fikir dulu, tengok dulu betul-betul kan. Mana sebenarnya yang cantik lah, mana sebenarnya yang smart lah kalau pakai yang away ke home kan, ke goalkeeper. Ataupun kita beli combo home dengan goalkeeper macam saya beli. Macam mana? Okay, so korang boleh nilai sendiri macam mana cantik ke tak cantik. Andai kata kalau korang nak purchase, nanti korang boleh terus purchase pilihan korang lah. Itu saja untuk video kali ni. So last but not least sebenarnya tadi sebenarnya dia ada special deal lah untuk 50 orang pertama yang membeli dekat Star Sport Stadium Ceras tadi. So apa yang kita dapat? Kita dapat yang ni, limited edition punya keychain. Lawa tu geng. Nampak kan? Kita buka sekejap bagi korang tengok. Dia limited lah, tapi comel lah. Ada yang, tapi ada baju Homer. Mana ni? Nampak? Smart tu. Weh, gila. Okay. City Boys 14. Okay. So kita tak rugi sebenarnya jadi 50 orang yang pertama untuk purchase baju KL City ni. Alhamdulillah. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Yang mana yang korang rasa suka dengan kita punya review, korang nak tengok untuk review-review kita akan datang, korang boleh subscribe dulu. Untuk yang mana yang belum tengok video-video kita sebelum ni, korang boleh check out dulu. Okay. Tekan satu like, comment and share. Kalau ada apa-apa sebarang penambahbaikan, korang punya ada carangan, korang boleh komen saja di ruangan komen. Okay. So itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Bye bye. Kita jumpa lagi korang untuk next video.